Thailand. Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. Sebelum kita ke Thailand, kita singgah sini dulu. Kita perkenal kopi. Tahu kita dah sampai ke Penang. Kita makan dekat restoran nasi padang. Sini saya wajib datang sebab dia punya cencadu memang sedap. Nak perut kosong duk on the way daripada KM makan jajan ni, nasi tak makan. Sampai sini kita basah lah nasi. Ikan dia pun bukan kecil, besar tu. Siap dengan bawang. Kalau kaki bawah nak tambah bawang, minta aje. Kat sini bukan saja itu, kat sini lauk macam-macam ada. Nasi orang Minang biasalah, macam-macam ada. Ini yang wajib kita orang ambil lah. Bawang yang kita orang ambil ni pun dah 3 kali tambah dah. Berada tu memang cool lah, memang cun baik tempat ni, tak kedekut. Lepas tu kita terus shoot sampai lah ke Danok. Lepas kita dah settle kat sini, terlampau buang masa, kita terus check in lah ke hotel kita. Tada. Orang ni friendly. Kalau kau nak tengok harga dia pun ada kat sini, aku sediakan. Korang tengok je lah. Harga dia pun tak adalah mahal sangat dan tak adalah murah sangat. Bilik dia pun sangat bersih dan selesa. Tapi masalah dalam bilik ni dia tak ada tingkap. Sebab bilik ni last. Ni bilik air dia. Yang paling special dekat bilik ni kan, dia tak ada tingkap, tapi dia ada, tada, dia ada isteri. Bini aku terus tarik aku. Bila kita nampak isteri tu, dia tarik aku sebab lapar. First day sampai kita ke Danok ni, kita kena cari dia punya makanan yang famous dan viral dekat area-area border ni. Yang pertama kita makan ayam goreng dengan nasi pulut. Dia ada sambal, sediakan sambal Thai. Memang sedap. Lepas tu ada bawang-bawang goreng. Yang benda-benda lain ni pun kalau korang nak makan pulang lah kepada korang. Sebab malam lepas ni kita orang nak makan daging bakar pula. Daging bakar Danok. Dah malam pun, dah sampai pun dekat restoran yang tepi jalan ni. Sepanjang jalan ni semua orang jual, tapi aku pergi yang paling ujung nak try. Sebab kat sini dia ada usus bakar. Aku try lah usus bakar dia. Kalau tak biasa makan, jangan makan sebab dia ada rasa usus. Tapi overall okay, so far not bad. Terubat lah rindu. Singgah kelah kejap, cari beras, cari jajan, cari buah tangan kat kedai ni. Dia nak lagi sedap, korang dengar lagu ni. Lagu Thailand. Silakan.จนเก่าเรามีแต่ของดีๆมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยมาลพบุรีอยุธยาธนบุรียุคสมัยนี้เป็นกทม. Second day aku cari nasi lemak dah lapar dah. Bini aku makan mi soup. Lepas tu aku lapar lagi, nasi lemak tu tak cukup, aku makan mi pad thai. Lepas tu aku terus shoot pergi Songkhla. Kat sini tengok budak-budak ni ramai je. Dari Danok ke Songkhla ni tak jauh mana pun, sejam je perjalanan. Sebelum kita check in kat Hanai tu, kita cuci mata, kita mandi-mandi dulu, kita ambil gambar, kita check in, kita makan-makan, ambil angin, kita pusing-pusing. Kat sini kalau korang nak relaxkan stres pun boleh, nak jerit pun tak apa, tak ada orang. Tu ada orang kantoi, nak ambil gambar pun boleh. Pusing dah lapar, kita pun makanlah tom yam. Dekat di sini pun ada restoran juga. Korang makan sebelum korang check in pukul 2 tu. Dah sampai Hanai, kita relax dulu, cakok dulu, baru kita check in ke hotel. Bilik dia aku rasa lagi best kot daripada dekat Danok tu. Kat sini kita ambil 3 malam. Bilik dia besar, not bad. Siap ada balcony. Tak ada mahal sangat, tak ada murah sangat. Nak murah korang kena book lagi awal. Cuma kat sini satu je tak best, tak ada isteri. Yang penting kau ada pita ais, kena minum yang sejuk. Lepas tu tempat disediakan untuk minum tu ada, untuk TV ada, untuk baring kat berenda ada. Katil dia nyaman, bantal dia banyak, boleh peluk, ada balcony. Nak tengok bangunan kat luar pun boleh. Malam tu apa lagi, kita orang terus pergi dekat Lee Garden. Kat Lee Garden ni macam-macam ada makanan. Korang jangan risau, kat TV kata diorang masih banjir. Masa tu kita orang pergi dalam 23 sampai 27. Aku balik-balik KL, berita kata kat Hanai masih banjir. Tapi sebenarnya tak banjir pun, tak hujan pun tak ada dah. Diorang dah start niaga balik. Ada yang dah rosak kedai dia, ada yang tengah bersihkan, ada yang dah buka. Ni kedai-kedai yang tak tercemar lah. Dia Hanai ni bukan semua tempat yang banjir. Dia macam kat KL tu, kat Bukit Bintang area tu je, Pakaian Mendap je. Ni dia punya macam pasar karat dia. Macam apa ni, Uptown. Macam-macam korang boleh beli kat sini. Murah-murah pula tu.
Dah puas jalan, kaki pun rasa sakit, pinggang pun sakit, semualah sakit. Kita orang singgah kat sini. The One Hat Nyai Beauty Massage, recommended kat sini. Sebab kalau kau nak massage, dia bagi kau air dulu, lepas tu dia bagi kau kapsul ni. Tapi bukan untuk makan dia, kau letak dalam air ni, dia kembang. Lepas tu kau ambil kain tu, kau lap lah muka kau, kaki kau, apa nak buat. Ni harga-harga dia. Korang boleh pause, boleh tengok balik, rewind, tengok apa patut. Yang penting dia orang punya pekerja semua kat sini ramah-ramah belaka. TV dia buka, air dia bagi sambil menunggu giliran. Bila sampai giliran, dia basuh kaki kau dulu. Dia gonyong-gonyong, dia sabun-sabun, dia sentar-sentar dulu. Lepas tu aku tak tunjuk lah lepas tu. Terus balik bilik, aku letak situ DND. Keesokan harinya pula, kita orang pagi-pagi nak cari makanan breakfast. Kat Anyai ni ada kedai tempat yang halal. Banyak betul kedai halal dia, korang jangan risau. Dimsum ni halal, boleh ambil. Jumpa, yang penting kau bayar, jangan tak bayar, itu je. Tu nampak tanda halal. Bukan aku tipu. Yang penting air dia berbuih-buih ni. Allah, teh dia tak sama macam kita. Diorang punya teh tak tahu diorang pakai apa, tapi sedap. Dia tak macam Malaysia punya, dia tak macam Indonesia punya. Oleh kerana nasi lemak tak ada, aku belaskan nasi kuning ni. Jadilah janji perut kenyang. Lepas tu terus kita pergi tempat kejadian yang masa banjir tu. Kat sini macam-macam ada. Semua kedai yang efek banjir tu, semua diorang buat markdown. Diorang bagi sale, diskaun kau-kau. Kedai perabot, kedai aksesoris, kedai kasut, kedai helmet. Tapi hari ni kita orang sempat bawa korang pergi jalan-jalan kat sini je lah. Korang tengoklah suasana ni. Anggaplah korang dekat Anyai. Kesian orang. Ada air. ลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโอลงมากอบโรงนกเอี้ยงอ้อยอีเอียงเถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คมกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่แล้วเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอม Ini concern leg-leg Aku sarankan korang kalau datang sini bawa lah beg kosong banyak-banyak. Sebab banyak sebenarnya korang nak bawa, nak makan, nak tapau bawa balik. Lepas tu korang nak beli untuk kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara mana yang berdekat. Mesti korang tertanya, ni kat mana, kenapa tak bagi alamat. Ni nama dia, Central Festival Hat Nyai. Mana yang dah tahu, cun, tempat ni memang recommended. Mana yang tak tahu, korang boleh wish je pergi tempat sini. Memang macam food festival, macam-macam ada. Yang ambil yang tak halal, ambil yang halal je. Kat sini kau nak cuci mata, makanan yang manis-manis pun boleh. Macam ni dia punya beras, apa nama ni, jajan ni, letak dengan karamel sugar ni. Sedap ni. Tapi aku tak beli kat kedai ni sebab dia tak ada tulis halal. Lepas tu kau nak ambil sambal-sambal ni pun boleh. Nak beli untuk makan bawa balik hotel boleh, tak ada masalah. Sini memang kau ngunyah aja. Tempat makan pun disediakan. Kau boleh beli kat sini, lepas tu makan kat meja, kat food court dia, tak ada hal. Petik je nama aku, no problem lah. Yang manisan tu aku beli kat kedai ni. Nampak dia pakai tudung. Lepas tu ada tanda halal. Lepas tu dia punya beranak sini pun kecil-kecil, comel je masuk mulut, sedap dan ngunyah. Ni semua yang ada halal ni korang boleh beli, tak ada hal. Makan je. Jangan lupa baca bismillah. The next day tu kita orang pergi makro, benda yang wajib untuk bawa balik. Kita orang tapau sebab dah nak balik dah kan. Kita orang tinggal 1 malam je lagi untuk buat preparation nak balik. Sebelum tu kita singgah dulu kedai ni untuk makan tengah hari. 1 hari sebelum balik tu kita makan dulu daging bakar lah balik semula.
Tak mahal pun, baru 70 baht dalam RM9.5 gitu je. Memang sedap masakan diorang. Kawasan ni pun kena banjir juga hari tu, tapi dah dibersihkan, diorang buka balik. Makannya pun bolehlah makan tanpa was-was, sebab kita orang makan tak ada sakit perut. Diorang kata ada air banjir tu kan, kotor-kotor kan, tak ada. Sini memang bersih. Oh, tengok tu akak tu bagi aku daging lebih tu. Mentang-mentang aku tengah buat konten, dia bagi aku daging lebih. Oi, memang sedap, berlemak-lemak pula tu. Malam tu kita orang singgah lah 7-Eleven, ingatkan nak belilah barang berpatut, sekali tutup lagi sebab diorang masih dalam pembersihan. Dari sikit dia nak buka tu. Ni the next day tu pun kita orang dah check out, tahu-tahu dah sampai Perlis, isi minyak dulu, singgah kampung selamat. Nak bagi tahu orang kita ni semuanya dah selamat.